Ramai orang tanya saya, kanser darah ni sama tak dengan kanser biasa seperti paru-paru atau kanser usus? Sebenarnya, ianya agak berbeza. Kanser organ biasanya bermula di satu tempat. Contohnya di payudara atau paru-paru. Ia membentuk ketumbuhan yang boleh kita nampak melalui imbasan. Kanser darah pula tidak begitu. Ia bermula daripada sel darah di dalam sumsum tulang. Dan sel ini bergerak dalam aliran darah atau sistem limfa. Sebab itu, ia tidak terhad kepada satu tempat sahaja. Oleh yang demikian, gejala kanser darah agak tidak spesifik, letih, pucat atau mudah lebam. Dan ada juga yang hanya dikesan melalui ujian darah. Bagaimanapun, keputusan darah yang tidak normal tidak semestinya kanser. Ada banyak sebab lain yang lebih biasa. Kita perlu lihat keseluruhan keadaan, bukan satu keputusan sahaja. Jadi kalau ada keputusan yang meragukan, ambil masa untuk berbincang dengan doktor anda. Selalunya, ia boleh diperjelaskan dan kita tentukan langkah seterusnya bersama-sama.